Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dan hari ini kita nak sembang-sembang dan sentuh satu isu yang sedang menjadi perhatian ramai. Ramai dah komen menulis tentang pelantikan syarikat Ridergate Sendirian Berhad sebagai ejen kutipan rasmi JPJ oleh Kementerian Pengangkutan. Okey, ini semua cadangan daripada Anthony Locke lah. Beliau menteri bertanggungjawab. So, apa yang nak discuss ni? Apa yang membangkitkan perdebatan persoalan umum ialah perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat Ridergate ini sebenarnya sudah pun wujud melalui aplikasi MyJPJ dan MySikap yang merupakan aplikasi rasmi kerajaan. Dan ini menjadi persoalan, kenapa perlu dilantik oleh pihak ketiga dan kenapa syarikat ini yang dipilih. Ayuh kita bedah. So, banyak tulisan yang saya kutip, saya baca daripada Nurul Islam, bahkan Yang Berhormat Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia juga ucap tahniah kepada Anthony Locke tentang pelantikan syarikat Ridergate yang telah diumumkan kemarin. Okey guys, jom kita tengok apa yang Ridergate, siapakah Ridergate ini dan kenapa mereka diberikan kuasa untuk mengutiplah segala keuntungan daripada aplikasi JPJ ini. Pelantikan ini menyebabkan Ridergate dibenarkan untuk mengendalikan beberapa urusan JPJ, antaranya pembaruan lesen kenderaan bermotor, itu pertama. Yang kedua, pembayaran saman trafik. Yang ketiga, proses pindah milik kenderaan. So, walaupun dulu kita boleh buat melalui MyJPJ dan MySikap dan sebagainya, hari ini Anthony Locke telah menginfakkan tugas-tugas ini kepada satu badan syarikat Ridergate. Okey, dan setiap transaksi ini akan dikenakan caj perkhidmatan kepada pengguna. Inilah menjadi problematik. Masalahnya guys, semua perkhidmatan ini sudah boleh dibuat melalui MyJPJ dan MySikap seperti yang kita sebut sebelum ni, dan tanpa campur tangan pihak ketiga. Dan ini ada pula syarikat bernama Ridergate yang telah diberikan konsensi oleh Menteri Pengangkutan untuk membuat kerja-kerja yang sepatutnya percuma. Jadi timbul satu persoalan besar yang menjadi perhatian kita, ialah kenapa kerajaan dalam konteks ni Menteri Pengangkutan, MOT, Anthony Locke, DAP pilih untuk memberi komisen kepada syarikat luar, sedangkan sistem sedia ada sudah memadai, sudah berjalan dah pun. Ini yang menjadi persoalan utama. Sekarang ni dah Parlimen dah tak ada. Biasa kalau soalan macam ni kita tanya di Parlimen dan Menteri boleh jawab secara tuntas, kita boleh scrutinize jawapan-jawapan Menteri jika kurang memuaskan. Sekarang dah habis sidang Parlimen, mereka bulldoze saja cadangan-cadangan yang merugikan sebenarnya duit poket rakyat. Dan kita tengok sikit latar belakang siapakah Ridergate ini. Dan mengikut carian, korang boleh tengok Facebook Nurul Islam, Dr. IRTS Nurul Islam, dia telah rungkaikan siapakah Ridergate ni. Mengikut rekod SSM, Ridergate ini ditubuhkan pada 19 Oktober 2003. Dan kalau kita tengok tahun kewangan beliau, tahun ketenangan mereka lah, 2024 ini, hasil zero, rugi RM88,096 Malaysia. Okey, itu tahun kewangan 2024. Kita tengok tahun lepas ataupun tahun ni 2025, hasil zero guys. So 2 tahun dah hasil zero. Rugi berapa syarikat ni? RM283,722 guys. Ini bukan main-main ni. Ni syarikat ini apa benda ni? Macamnya MOT tak ada buat due diligence ke bila nak bagi kontrak ataupun kerja-kerja yang cukup penting kepada rakyat? Okey, malah alright, jumlah aset yang dinyatakan dalam SSM ini ialah 25.5 juta, hutang ataupun liability sebanyak 25.8 juta. Ini bermaksud syarikat ini mengalami defisit hampir 400,000 apabila liability melebihi daripada aset sedia ada syarikat. Ini yang kita katakan, macam mana due diligence dibuat? Macam mana syarikat yang dikatakan tak kompetens ini, hasil tak ada, liability banyak daripada aset, boleh diberikan? Dan bagaimana syarikat yang mengalami kerugian selama 2 tahun 2024-2025 ini boleh terpilih sebagai ejen kutipan Jabatan Kerajaan? Dalam konteks hari ini, JPJ di bawah MOT.
Guys, ini apa benda ni? Apa benda yang telah dilakukan oleh Madani ni di bawah Anwar Ibrahim? Makin rosak, punah, makin merapu dibuat dari sehari ke sehari bila Ridergate ni mengambil tanggungjawab untuk kutip caras duit rakyat melalui transaksi yang sepatutnya boleh buat melalui MyGPJ dan MySikap. Okey, kita nak scrutinize lagi. Apa kita nak pergi deep down lagi? Okey, pada 18 Januari guys, pada 18 Januari tahun ni 2025, Menteri Pangkutan sendiri, Anthony Locke, DAP guys, Sagong tu, telah merasmikan aplikasi Ridergate yang merupakan platform jual beli motosikal terpakai. Okey, kita cuba nak kaji balik macam mana Ridergate boleh dapat pula konsesi ataupun hak untuk kutip melalui AJPJ, dan difahamkan aplikasi yang mereka buat untuk membeli motosikal tidak mendapat sambutan pun. Alright, ini menjadikan syarikat ini ataupun Ridergate ni terus mencatatkan kerugian demi kerugian. Dan ini kita boleh tengoklah kewangan company ini yang menyebabkan kita rasa curiga bagaimana syarikat Ridergate ni boleh diberikan keistimewaan demi keistimewaan untuk mendapatkan kontrak kerajaan. Dan syarikat ini dengan tiba-tiba memperolehi kontrak sebagai ejen kutipan JPJ, satu sumber pendapatan yang terjamin guys, sebab kita semua renew the tax, kita semua berurusan dengan JPJ yang sepatutnya melalui MyJPJ, MySikap. Hari ini ada orang ketiga yang mengambil keuntungan daripada duit poket rakyat sendiri. Dan guys, ini penting guys, okay? Setiap bayaran saman guys, setiap bayaran saman kita selepas ni, Ridergate dapat komisen guys. Punyalah mudah buat kerja. Saman ni setiap tahun kerajaan akan tawarkan diskaun, dan mereka Ridergate dapat keuntungan. Pembawa lesen pun dapat juga komisen. Apa lagi? Pindah milik kenderaan dapat juga komisen. Guys, ini bukan perniagaan kecil-kecil anak. Ini seolah-olah macam cash cow. It's like a cash cow toward this company yang diberikan oleh Anthony Locke, DAP, kepada syarikat yang tak apa-apa ni untuk berterusan yang melibatkan jutaan rakyat akan terpalit sama. Apa benda ni DAP ni? DAP ni aku tak tahulah. Sejak dapat kosong di Sabah ni, makin lama makin teruk, seolah-olah hilang sifat kepentingan mereka untuk menjaga tata kelola pengurusan kerajaan. Semakin mereka lupakan, akan dapat sakau duit rakyat. Dan isu yang penting ini untuk kita bahas ialah rakyat tidak menuduh kawan-kawan semua. Kita rakyat kat bawah, kita nak, bila kita baca, kita tahu, kita nak dapatkan ketulusan. Dan dua persoalan utama yang perlu dijawab oleh secara terbuka oleh kerajaan hari ini, terutamanya Anthony Locke, Menteri Pangkutan. You guys tolong tag beliau, siapa ada di social media tolong tag Anthony Locke atau budak-budak dia, baru-baru ada, tolong kutip, tolong tag mereka. Yang pertama, apakah kaedah perolehan yang digunakan? Macam mana sistem perolehan melantik Ridergate ni? Secara tender terbuka kah? Tender terhad kah? Atau direct nego? Itu soalan biasa kan? Macam mana Ridergate boleh dapat ni? Kita pun nak juga kan, company rugi pun tak apa, tapi dapat juga konsesi daripada kerajaan melalui macam mana kaedah due diligence yang dibuat oleh Kementerian Pangkutan. Yang pertama. Yang kedua, apakah kriteria kelayakan yang melayakkan syarikat yang rugi tahun 2024-2025 ini dipilih untuk melaksanakan kontrak ataupun kerja yang sangat lumayan ni? It's like a cash cow towards the company. Dan mustahil dalam Malaysia yang penuh dengan syarikat-syarikat yang hebat-hebat ni, tiada syarikat lain yang lebih stabil. Itu pertama, mustahil guys. Atau tiada syarikat Bumiputra, ini pun agak sensitif sikit, tapi we have to speak on this. Adakah tiada syarikat Bumiputra atau syarikat tempatan lain yang lebih layak, yang lebih baik rekod kewangan mereka, yang transparent, yang betul-betul bawa keuntungan? Dan ini kita mesti bangkitkan dalam sehari dua ini, sebab banyak pihak melihat ini adalah suatu seolah-olah percobaan untuk sakau DAP, menteri untuk sakau melalui kontrak-kontrak kerajaan. Ini kita bertanya dengan cara baik supaya jawapan dapat diberikan oleh rakyat dengan puas hati, sebab ini melibatkan rakyat guys. Kita bayar saman, kita nak bayar macam-macam melalui JPJ, dan mesti diberikan jawapan segera. Komen di bawah, tenang, Satbarah.